Kalau korang ada duit dan bosan dengan pilihan banglo bergerak sebagai family carrier mewah, aku boleh cadangkan Kia EV9 untuk family carrier korang. Dengan ukuran sedikit lebih besar dari banglo bergerak yang lain, Kia EV9 ni boleh muat sehingga 7 orang dengan selesa. Dengan kombinasi sistem suspensi multilink di belakang dan tayar 285/45 21 inci, tahap keselesaan untuk penumpang adalah optimum. Saiz ruang kargo dengan kerusi barisan ketiga menegak ialah 333 liter. Bolehlah muat beg luggage untuk day trip. Nak ruang lagi, saiz kargo boleh membesar sehingga 2318 liter dan saiz frunk ialah 52 liter. Ada apa-apa yang special ke untuk barisan kedua dan ketiga? Ada bumbung panoramik, seat 2 ni heated dan ventilated, ada USB Type-C charger, depan dan belakang, sekali juga dengan corong aircon. Semua pun sejuk, siap boleh kontrol lagi. Tak lupa, ruang storan yang besar dan banyak. Keselesaan ditambah lagi dengan sistem infotainment dengan Apple CarPlay dan Android Auto wireless digabungkan dengan 14 speaker Meridian. Untuk bahagian pemandu pula, sistem ADAS yang komplit dan ruang kabin yang mudah digunakan dah cukup untuk pemandu tak rasa penat selepas perjalanan jauh. Untuk varian 6 seater, bezanya hanyalah kerusi pada barisan kedua, di mana keduanya adalah individual relaxation seat. Aku rasa varian ni sesuai untuk anak-anak yang dah besar dan nak bawa mak bapak pergi balik kampung. Selepas aku pakai Kia EV9 ni, aku rasa ini adalah alternatif yang bagus kalau korang boring dengan pilihan banglo bergerak.